Nyari dalam tong bang. Okey, tong besar masuk. Masuk. Ini tong masuk dulu gitu. Alah, dia naik situ pula. Kita dah tak Limit 20 packs one time. Paling ramai 20 orang boleh naik. Boleh dia naik ni? Ke 20 orang je maksimum? Boleh. Nan gambar. Besar kot Ada yang nak naik ke? Ada Mak Saleh tu. Mak Saleh dah kan? Tu lah, nak berjalan susah pula nanti. Mereka naik dari sebelah sana kan? Baru nak naik dekat sini. Orang dah datang sini kat dia nak naik. Upcoming ada. So it's one way ticket. Baru aku nak naik, orang dah datang sini. Aku nak naik pergi sana, orang datang sini pula. Jauh. Tak ingat nak naik sini jalan sana. Kali orang dah ke sana datang sini pula. Oh, 100 watt. Apa dia? Boleh ya. Don't show us walking. Kena bawa ni, line aku tak ada cermin mata ni. Kena bawa. Dia tak ada line eh. Ni pakai ni. Pakai ni. Bawa. Mana dia? Tak tu, panggil dia masuk lah. Kau bawa. Tak ada, dia tak nak lah, dia tak nak aku mikir lah, you know. It's raining. sekali Aku nak balik baru Mamat aku buat. Casper. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mamat. Apa khabar Mat? Kita sekarang ada tapak warisan Sarawak. Yang lain semua tengah take 5. Ini adalah kawasan tapak warisan Sarawak yang ada di Sarawak. Ini permulaan sebelum kita mulakan perjalanan. Semua tengah take 5 dulu. Cuaca pun tengah nak hujan. Ini dah kira macam tasik lah ni. Mr. Aries night squad masuk. Night squad tak dapat masuk pasal diorang ada kat luar. So diorang tak tahu lah kalau diorang masuk dalam live ni. Yo. Tasik dia. Belakang tu adalah gunung. Cantik gila tepi gunung. Kalau pada bawah. Thank you bro. Salam hadir. Salam Wantai. Apa khabar Wantai? Okey, information sekarang kita berada di dalam kawasan tapak warisan Sarawak. Satu eco park ataupun tempat nationality untuk yang pendatang-pendatang ataupun pelancong-pelancong yang datang ke Sarawak. Ini adalah tapak warisan untuk negeri Sarawak, di mana kat sini adalah kawasan seperti rumah, dia punya kebudayaan dan sebagainya. So ini adalah tapak-tapaknya. Kita akan pusing-pusing dulu tengok kawasan ni. Tengah tunggu yang lain tengah take 5 dulu kat situ. Salam adik kalau Lia semua tengah take 5 lagi. Tu tengah take 5 lagi. So sementara tunggu diorang tengah take 5 tu, kita pusing-pusing dulu. Kita ada Ipen kat sini. Su dengan si Putri. I was in sana budak-budak. Sekejap, sekalimbas.
Kalimbas. Kalimbas tak boleh dah lama. Jembatan Buloh guys. Jembatan Buloh guys. Kirim salam kat Ipin, insyaAllah, insyaAllah. Nampak Ipin dah laju, nampak? Nampak laju naik. Maksimum. Naik. Orang cakap tu anak sulung saya tu. Anak sulung saya. Siapa nak naik? Mas kena di kat Upah kan. Kedai tu memang legend lah daripada saya sekolah. Apa saya terbesar dia memang beli kat dia. Uncle nanti dia kenal. Video. Kahwin lah. Nanti Ni semua anak salam ni sulung lah ni. tempat. Okay guys, ini adalah pengiran daripada Sarawak. Crew leader daripada Sarawak. Ini adalah pengiran. Semua dekat atas. Dah belum? Aku nak berjalan ni. Aku nak terbang ni. Alah Kak Long. Alah kakak aku ni. Kakak aku pula. Alah bos aku ni. Bos aku ni lambat. Cepat sikit nak jalan. Lincah. Jalan lah depan. Okay guys, jom kita jalan. Jembatan Buloh guys. Jembatan Buloh. Sana aku Kang. Adik kaki jangan situ. Goyang. Goyang. Kayu pelian tu. Nampung ke berat-berat tu pasal dia taruh maximum 20 packs. Maximum 20 packs boleh lah. Tapi kalau Abang Ijal naik aku tak tahu Abang Ijal pasal dia 20 packs. Abang Ijal dah 10 packs. Okay guys, jom jalan. Double pack. Ini okay guys. Ini sebenarnya ini adalah jembatan asli orang Sarawak, di mana mereka menggunakan buloh-buloh seperti ini untuk membuat jembatan untuk orang menyeberang sungai ataupun kawasan-kawasan yang agak berbahaya di bawah. Inilah cara apa kata orang? Dorang punya perjalanan lah. Ataupun jembatan. Go. Aku kena pegang telefon. Tangan pegang sebelah. Suruh kau live. Tak pandai ya. Tadi suruh live. Aku tak live. Emang jauh sini. Okey. Kejap. Tengok dia pergi buluh kawasan macam ni. Sekejap tunggu. Patah? Apa ni patah? Bunyi Pen. Tiba-tiba dekat belakang cakap cepat bunyi patah. Bunyi patah, buluh patah. Laluan ni kau tengok. Dia punya satu tapak, dua tapak je dia lalu. Sekejap guys Jatuh. Kau dah kenapa dah macam beruk air. Patah. Ini tak betul. Ni patah. Jangan korang pegang ni, jatuh aku tak tahu. Alah, tak pegang ni. Jatuh. Ni lagi seorang. Budak jadi macam budak lah. Aku tak tahu kau dah sampai hujung. Okay guys, kita dah selamat guys. Diorang belum selamat lagi guys. Ya. Duduk habis. Bentuk-bentuk dia macam gini guys Kaki tengah sakit. Eagle Eddie Sniper, apa khabar? Okay, jom kita ke depan. Ke tempat seterusnya. Bentuk-bentuk rumah. Ini adalah rumah Bidayu. Ini ada rumah Bidayu. Kita tengok ni. Ini adalah bentuk rumah. Hajuna. Okay guys, jom. Keadaan macam mana rumah Bidayu ni. Di atas dia, atap dia.
Ni kayu-kayu. Tangga dia. Okey, kita tengok keadaan di dalam macam mana. Suasana keadaan di dalam rumah Bidayu. Ah? Ibarat tempat pembuat apa? Dia punya meeting room. Okey, ni adalah Tok Ipin. Apa khabar? Tok Ipin daripada JB. Kat sini ada orang kirim salam. Siapa? Ada ramai kirim salam. Adi pun ada. Waalaikumsalam. Adi sniper ada. Oh. Wanta kirim salam. Waalaikumsalam. Kita ada juga ada Amir. Upin in the house. Okay, inilah bentuk-bentuknya. Inilah hazanah asli orang Sarawak. Adi sniper. Ini Ipin, Amir, Upin. Half flight tadi Abang Edi. Kita sampai 14 bulan. 1 jam setengah daripada Singapura sampai ke Kuching. 1 jam setengah lah. So alhamdulillah semuanya selamat. Cuma Ipin sampainya petang. Sampai di Sarawak Kuching pukul 6.30. So kita sampai dulu. Lepas tu baru JB sampai lah. So di sini mem kepada figuran. Apa tu? Oh guys, dekat atas guys. Kasih korang nampak guys. Apa guys? Kepala orang. Ini tengkorak. Tak tu siapa punya tengkorak ni guys. Ni siapa punya tengkorak ni? Piwit. Ini adalah satu tradisional cara tradisi orang Bidayu. Kalau tak silap saya, inilah yang dia orang gantung tu. Okey. Okey. Panggil lagi. Aku tak ada. Depan lah. Awak orang sini. Okey. Apa yang dikatakan penyiaran, ini adalah satu tapak di mana mereka akan membuat satu upacara denda ataupun hukuman. Di mana mereka akan digantung di atas dan api akan menyala di sini. So ibarat orang membakar lah orang yang dihukum bersalah tu di sini. So apa yang akan jadi? Tinggal hanya kepala. So kepalanya tertinggal di sini. So inilah tempat-tempat ibarat kata mahkamah diorang lah. Ini hukuman yang akan melanda diorang jika ada kesalahan yang berlaku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tok Uban. Tok Uban in the house. Tok, orang cakap tak nak geng Tok. Janji datang tak datang. Lengan tu Tok. Aku tak tahu, kau settle sendiri Tok. Orang tunggu tempat ini tak ada datang pun. Nampak, aku tak tahu, settle sendiri. Majuk. Mak mentua pun cakap merajuk. Abang Ijal merajuk. Piwit pun merajuk. Sampai lollipop pun tak bawa. Piwit cakap Tok kena hukum kat sini. Ini okey. Pengarah cakap ini ibarat mahkamah dia orang. Bukan, mahkamah mana mahkamah? Macam mahkamah lah kira. Gantung kepala orang. Dia bakar. Tu lah. Tapi tengok api ibarat orang bakar je. Dia macam gantung kat situ. Kita takut salah nanti. Itulah takut salah. Tapi tengok macam upacara lah. Lepas tu dia orang gantung, dia orang salai kat sini. Salai Contoh. Okey, inilah keadaan dalam kaum Bidayu punya rumah lah. Ada gendang. Seperti hukuman. Seperti hukuman lah. Tapi apa maksud di sebalik ni tak tahu. Orang Dayak dah memanggil. Adi. Ada yang tahu yang masuk tu tahu. Adi, ni Ipin dah panggil Adi. Tu dia, Ipin dah bersuah. Hui. Bila dah bersua. Kan. Abang lain. Bawa. Mari. Kita bawa. Mari bersama dengan Ipin pula. 5 minit je. 5 minit. 5 minit bawa je. Okey, jom. Ke rumah. Pasal perbualan awak bagus pasal warisan.
ke rumah seterusnya. Macam mana flight? Adik ni laju je. Macam Kejap. Kita buat ni ke topi? Tak. Nah topi. Ajan. Hujan. Oh tak saya pun ke? Macam mana flight tadi Pen? Aku flight hari Sabtu. Ini hari dah hari Senin. Bila yang dua orang tu nak joget? Tutup kepala adik. So, okay guys. Kita ulang balik siaran ni. Okay, daripada awal tadi sekarang ni kita berada di Kampung Budaya di negeri Sarawak. So, ini dekat rumah Iban lah. Okay, dekat rumah Iban. So kita ada jalan nak masuk ke rumah Iban ni adalah dia orang punya guard. Kemungkinan guard lah. Okay. So ini adalah kawasan rumah dia yang boleh katakan macam, kau tak silap ni rumah panjang kot. Mungkin rumah panjang lah. Ni daerah mana? Ni dekat Santubong. Ada inap desa betul ada. Janganlah melampau. Yalah, beranak lagi Kang. Pakai. Adik pakai. Hujan. Rumah panjang, ya. Mungkin ni dekat Santubong. Kita sekarang berada di Santubong. Borneo Rainforest Santubong. Okay, so kita akan masuk ke dalam rumah. Allahu Akbar. Okay, ini adalah rumah panjang. So ada owner. Adik tak mau ke situ? Oh, boleh masuk. So nanti kita akan tanya. Oh, boleh masuk. Okey. Pakai kasut tak apa. Tanya dia nak buat. Masuk ke dalam. Okey, jom kita masuk dulu. Sama apa masuk dulu? Jangan bawa dulu. Ini mungkin labu air lah. Okey, so nanti untuk apa-apa soalan nanti Ipen akan cuba sampaikan pada guide lah. Pada guide kita akan cuba tanya dia orang apa istimewanya tentang rumah ni, berapa lama ke, apa semua kan. Oh, ada dapur gas. Dapur gas tu dummy tu. Sana dek. Oh, ni dia ada loteng juga. Okey, so mungkin loteng ni untuk menyimpan barang lah terutamanya. Sama-sama, baby. Baby je. Kita dekat di offer. So how? Okey, kat tengah-tengah. Okey. Siap pukul 4 tu jangan lupa. Kena pergi ke teater balik. Ya. Okey. Adik. Barang hilang kan? Yang ni yang dipakai tu barang hilang. Tok, barang hilang tu. Barang hilang. Maksudnya? Yang warna saya tu. Oh, ini yang dipanggil mandau. Siapa? Parang dia nama apa? Itu bagian orang Indonesia. Oh, kalau yang macam sekarang? Kita bahasa lain. Okey. Bangsa pun lain. Oh, Ada nama dia sendiri. jadi panggilannya Parang Ilang. Barang hilang. parang ilang. Cakap tu barang hilang apa? Oh,
lain. Okey, faham. Dia kena ada perbezaan dia. Sebutan dengan panggilan di sana lain. Sekian. Kalau dari segi pakaian, daripada atas sampai ke bawah namanya Oh, yang ini kita panggil lanjang. lanjang, Yang ini baju gagum. gagung, Dalam ni baju biru. Kita panggil ini sirat. 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 So, macam dia punya hiasan dekat kepala untuk lanjang tu, adakah Kita memang gunakan binatang lah. Binatang yang agresif ataupun yang kita percaya. Kalau yang Sarawak, kebanyakan dia kaum kita gunakan yang kenyalang. Sebab dia salah satu macam ni. Kalau sekarang kita boleh anggapkan dia malaikat. okey. Tapi dulu dia adalah pembawa doa kita kepada yang Pada yang atas lah. So selain daripada macam kenyalang, ada tak apa nama lain-lain? ada juga binatang yang lain. Especially dia yang boleh dikatakan protected. Mungkin kita boleh letak kepala monyet ataupun kita boleh gunakan belangkas Belangkas. ya. Oh, boleh juga. Boleh juga. Kulit dia kita boleh masukkan sekali dalam apa dia Pakaian. kita untuk protected suntik. Oh, dia tak tembus. Oh, special juga. Dulu dia memang mungkin kita yalah kita tengoklah pakaian orang dulu-dulu. Yang selebih dia kalau panglima especially kalau orang Melayu. Apa pakaian yang protected dia? Kalau kata tu ada setengah buluh ke kan, raut. Buluh kebanyakan dia kita more to the Japan and China people. Oh, okey, faham. Tapi kalau nak katakan Asia, especially Melayu, kalau orang Melayu dia tak lebih dari leather. Kulit binatang. Sama juga dia tak ada banyak beza dia. Oh, maksudnya kira kalau untuk leather tu lebih liat lah. Dia mungkin dia perlu satu bahagian bahu ataupun bahagian mana lah. Especially dia takut terkena di bahagian mana dia. Oh, okey. Tu dari segi untuk pakaian tradisional. Dan untuk pergi berperang sama? Sama. Memburu pun lebih kurang? Memburu pun lebih kurang. Sebab dulu mana ada AC. Kalau saya terjumpa dengan awak, sempat ke saya nak tanya ada AC ke tak, apa semua. Kalau awak musuh saya macam mana. Macam tu. So dia dari segi pakaian kita dah tahu dia beza. Kaum mana, orang mana. Maksudnya contoh ada setengah kita orang Melayu kadang pakai keris dan dia punya keris tu sebagai identiti. Ya. Sekarang identiti. Tapi dulu bukan. Keris adalah senjata. Betul. Senjata ataupun kita boleh katakan salah satu senjata yang kurang nampak. Betul. Melainkan awak panjang dan besar sedikit orang nampak. Yes. Tapi kalau di belakang banyak orang tak nampak. So berdasarkan pakaian lah. Lebih senang daripada pakaian lah. Oh, okey. So macam because the show will be start 4 o'clock. So macam rumah ni untuk kira kata rumah panjang, satu rumah biasanya ada berapa keluarga? Kalau ini untuk contoh dia, kita ada 7 bilik, bermaksud ada 7 keluarga. Satu keluarga tu tak kisahlah berapa orang ada. Berapa ramai. Tapi maksimum dia 7 keluarga macam ni boleh muat satu rumah macam ni 150 orang. Untuk satu rumah. Kira satu the whole whole house lah. Kalau pasal kita tengok kadang yang rumah panjang yang baru kita tengok
Bila masuk satu rumah tu dah macam satu rumah betul kat dalam. Betul ke? Ada lagi, dia ada partisipan dia untuk family abang. Family abang. Oh, mana daripada satu apa kata orang, satu keturunan lah. Ya, satu keturunan. Satu senim lah. Kalau kita dah tak ada, so anak akan jaga kat sana. Ambil alih lah. Ambil alih. Okay. So, kalau kita contoh yang kita tengok untuk hukuman kalau dia orang buat kesalahan ke dekat sini juga ke? Keluarga Wan Tai, keluarga. Itu tak perlu. Itu kena tengok ketua dia. Kalau hukuman dia berat memang betul, kita akan panggil semua orang. Seluruh kampung, walaupun dia bersebelah sana, kita akan panggil. Kalau untuk family, apa semua, kita akan buat hukuman di dalam. Sorry. Okey, So okey. untuk yang namanya barang hilang ni, ada kegunaan dia yang khas ke atau Ada kegunaan dia. Especially kalau saya bagi abang kres, abang tak pandai pakai kres macam mana? Sama juga parang tu, dia ada saiz dia, ada macam mana cakap? fungsi dia? Fungsi. So untuk yang jalan hukuman lain saiz lah. Itu lain. Untuk yang berperang pun lain. Perang lain. Untuk kegunaan kita memburu pun lain. Itu lain lagi. Okey, jom guys, kita akan pergi ke tempat apa pertunjukan. Jom. Jom. Kita ada show. So kita akan pergi ke tempat show tersebut guys. Apa yang ada dia akan ditunjukkan, kita akan lihat. Okey, Wan Tai. Apa yang diterangkan oleh orang tadi, satu rumah tu, okey, 7 pintu. Satu pintu tu untuk satu keluarga. Tu orang pergi sana? Dia nak pergi rumah tu sekejap. Boleh pergi rumah atas tu kejap. Okey, satu pintu tu satu keluarga lah ataupun satu keturunan. Tak kira satu keturunan tu kau ada 3 adik-beradik ke, 4 adik-beradik ke, 5 adik-beradik ke, satu pintu. Mana kalau satu pintu tu ada 20 lah. So kalau tak kira, kalau satu pintu tu ada 20, 30, dah kira 50 kan. Tu tak kira. Tapi maksimum adalah 150 untuk satu rumah ataupun satu deret rumah tu lah. Baju dia Senjata dia tak sempat nak tanya banyak. tu lah. Masa tak cukup. Kalau kita pagi, okey. Pagi boleh lah. So kita terus naik gunung. Kampung-kampung dia dekat tadi. Ni kampung-kampung dia. Okey, kita akan naik ke atas. Tadi Nani dah terasa tak sedap hati kat dalam. Pasal ada orang. Ya, aura dia. Daripada semangat tu masih ada, kekal. Itu yang Mami cakap aja apa? Abang balik kampung nenek dia nak pergi. Rumah orang Ulu. Jom, adik. Okey, rumah orang. Okey je. Okey abang. Okey abang. Ada mana go ai? Ada mana go? Tak boleh. Go saja. Ai dia dong. Okey, kita masuk kawasan berkampungan. Nanti you gather everybody take in the center. Okey. Kita masuk kawasan perkampungan orang Ulu pula guys. Ini bentuk dia. Boleh masuk 70 orang untuk satu kali. 70 orang. Paras pada tanah ke rumah. Macam ni guys. Okay, jom kita naik atas pula. Oh, slowly. Kat bawah. Dia tak boleh naik. Okay, ni tangga tradisional lah. Kalau tangga moden kira kat situ. Ni cara asli dia untuk naik. Cantiknya tempat ni. Ya, ini adalah tapak warisan Sarawak, budaya Sarawak. Tengok, kayu dibuat
Kita kukuh guys. Okey, kita berada di atas. Jarak di atas. Jarak di atas Inilah pintu ataupun hall dorang. Tangga naik. Seperti tadi panjang untuk naik ke utama. Inilah masuk ke rumah dorang. Okay. Ni tangga biasalah. Jom. Ha? Apa? Kepala? Semua dalam ni. Bakul untuk menuai padi. Peralatan untuk mencangkul dan sebagainya. Ini dia yang dicari oleh Ipin sebenarnya. Dia keluar pakai ni. Keluar kita lah, out. Senjata ataupun shielding diorang. Ini kalau ikut harga asli bang, mahal bang, mahal. Pen, oh Pen. Dia luar. Adat orang, persediaan dulang untuk makanan. Depan luar kan. Kan tengok dia banyak ke dayung kan, memang sungai lah. Itu lah. Ni yang kita cari. Kat Shopee ada 1,000 lebih tu. 1,000 lebih. Insya Shopee. Saya tanya dengan ni dulu. Ada kawan kami yang cikgu Dennis tu, dia buat benda tu. Gambar. Ni muzium Sampai- orang Sabah ke? sampai- Sarawak. Ini Sarawak. Pusat warisan Sarawak. Budaya Sarawak. Itu harga meninggal. Nama dia Rumah Orang Ulu. Rumah Orang Ulu. Ibarat kata tanya dia yang seperti kat dalam rumah ulu. Buru spend. Ya, saya kata ni lebih kepada yang tinggal kat tepi sungai ni. Kan? Teratis Sula, Serampang. Dia kalau kita cuma datang tu, dia Ni padi. dia kan tunjuk demo kat sini. Oh. Tapi kita ini kan tak kira tak ni lah. Lumbuk padi. Sama kat yang pasti tenun tadi, kalau betul lagi hujung minggu terpergi dia akan ada yang buat tenun. Ada dia akan tunjuk ah. Sambil-sambil tu kalau kita nak cuba dia ajar. Ada macam tu lah. Kalau yang original pandai mandi kat sungai berak kat sungai. Sini ambil gambar sini. Ramai-ramai. Bukan yang ada tak situ dia Sekejap guys Kita flip sekejap. Kalau malah nak korek, masuk dia kita nak maju duduk dan diam. Tak apa. Sekejap. Minta tolong Datuk pegang kamera. Pegang live sekejap. Ambil gambar tu. Ambil gambar tu. Kan masuklah, masuk. Masuk. Okey, Assalamualaikum kepada semua. Ni adalah Rumah Orang Ulu. Adik sana. Okey, 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2. Okeylah, masuk bang. Masuk. Ya, boleh masuk ya. Timer. Masuk. Saya pegang live nak masuk macam mana? Ni dah ada. Ni dah ada. Cepat kau. Okey, masuk dulu. Live tu pergi jahanam. Masuk je dah. Okey, masuk dulu. Okey guys, apa-apa korang tunggu dulu guys Kita buat ini dulu sekejap Live guys tu biar dia orang merajuk sekejap. Sekejap guys, aku flip kamera lah, senang lah. Okey, korang tunggu sekejap. Dan tengok pada bawah. Allah, adik ni dia boleh duduk kat sini pula. Okey dah. Ni dah ada standby. Abang pun dah ada standby. Okey. Tu. Dah. Okey. Baik. Mana tengah? Baik. Dah. Duduk. Dah. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3 freestyle. Okey. Next week. Rumah seterusnya. Ni. Korang ada orang nak ambil gambar pada bawah pula. Jom. Kejap.
Okay guys, ada orang ambil gambar kat bawah pula. Okay semua. Ambil gambar, kita ambil Ngadap bawah. Peace. Kejap guys Cepat, Bawah nak gambar kita pula. orang bawah pula ambil gambar kita. Kejap guys. Bawa peluh-peluh. Bat. Tak dek, peace. Dah belum bagi tahu. Gambar guys. Dah berpeluh panas macam oven. Tangan di atas. Tangan di atas. Okey. Good. Okey. Lihat dengan tu nak foto diorang. Kalau tengok ke bawah ni, kalau telefon jatuh ke bawah aku tak tahu tu. freestyle. Wak Anos. 1, 2, 3. Wak Anos hadir. 1, 2, 3. Okey lagi. Apa? Okey, 1, 2, 3. Okey, jom kita pindah. Okey, next location pula. Jom kita tengok ni, kita tengok show. Dah, jom. Abang An, apa khabar? Assalamualaikum Abang An. Okey, kita turun tangga pula. Turun tangga. Tak ada tangga lain ke? Waalaikumsalam semua. Assalamualaikum semua. Ada. Masuk Salam. masuk sana, keluar belakang. Tu dekat bayi jal tu. Wan Wak Anos kirim salam. Waalaikumsalam. Kita Turun. ni cakap ada. Wak Anos jangan lupa malam ni. Wak Anos berkena cakap kirim salam jaga. Assalamualaikum semua. Wow, macam best ya. Alhamdulillah. Abang An kirim salam semua. Waalaikumsalam. Wak Anos, jangan kirim salam je. Malam jangan lupa kata pengiran. Kita turun guys, kita turun. Aku nak turun. Penipu guys. Main tipu guys. Main tipu dan main tepi guys. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Minta nyawa. Main tipu turun tangga macam gitu. Main tipu. Tengok. Orang turun tangga macam gini, turun tangga macam gini. Dia main tipu guys. Okey, jom. Kita pergi ke tempat seterusnya. So we have to pay about berapa ringgit tadi ya? RM95 Dah for everything lah. Okey. I mean per person RM95. And then when we reach here the you know the Tapi RM95 is for orang semenanjung. Yeah. Local for Singaporean and foreigners is RM155. Oh my god. Itu harga sebenarnya untuk masuk ke sini. Untuk yang mana-mana yang sahabat-sahabat yang daripada Singapura ke ataupun dari luar yang nak datang sini, untuk makluman korang, ada pembayaran masuk untuk masuk ke dalam sini. Untuk orang semenanjung adalah RM95 seorang, dan untuk penduduk luar pada Malaysia, Singapura dan sebagainya adalah RM155 seorang. Sekejap guys Sekejap Panas. Apa khabar? Sihat ke? Alhamdulillah, alhamdulillah. Okey, inilah bentuk asal kampung orang Ulu. Kalau kita tengok daripada bawah, tadi kita dekat atas, kita ambil gambar kat sini. Ini adalah pemandangan daripada kawasan bawah lah. Tengok berapa tinggi guys. Ini macam gini. Kalau ada yang duduk di lereng-lereng bukitnya agak curam, korang bayangkan lah berapa tinggi. Penat guys. Turun naik. Piwi kena bawa live sekejap. Kita lihat ada apa? Nak tengok lihat nanti aku tak dapat fokus lah. Okey, boleh. Dia punya plan dia bila dah habis. Okey. Ini satu kawasan ni guys seperti satu bulatan di mana Berapa housing? 4 ya? lebih lah. Pasal etnik Sarawak ada 34 etnik. Orang Iban mengasuh is majority lah. Majority orang Iban, dan jatuh kepada orang Cina, baru jatuh kepada orang Melayu. Dan bilin-bilin tu
Selebihnya adalah bangsa campuran. Itu yang saya dapat tahu daripada warga penduduk lah, yang diberitahu saya waktu kita duduk di homestay tu. Ada seorang tu beritahu saya yang ke dalam Sarawak ni ada berapa etnik, orang Iban ada berapa etnik, orang Melayu ada berapa etnik. So keseluruhannya ada 34. Ini adalah tempat proses membuat sagu guys rumahnya. Bentuk-bentuk rumah mungkin dibaik pulihkan seperti Minangkabau. Okey, ni satu lagi bentuk rumah. Kalau korang tengok, semuanya rumah, semuanya tinggi-tinggi bukan rendah-rendah. Yang nak naik ke atas dah bentuk semuanya dibuat daripada kayu asli jati dan bercampur-campur, mungkin kayu bakau dan sebagainya. So korang tengok. Okey, ini adalah rumah Melanau. Okey. Ini adalah rumah Melanau. Laluan masuknya tak ada rendah-rendah untuk etnik Sarawak ni. Rumah-rumahnya semuanya tinggi atas sebab-sebab tertentu. Satunya adalah keselamatan untuk bangsa-bangsa diorang atau kaum-kaum hati diorang ni. So bawah ni ibarat kata kalau ada musuh yang datang, diorang ada di atas, semuanya selamat lah. Dia nak kena laju. Dia nak kena laju. Cuba nak try lagi. Slow, nak laju sikit. Okay, Temple of the King. Temple of the King Tengok apa? Pengiran. Tengok. Wak Noh cakap rumah Ratu Daisy. Betul lah. Rumah Ratu Daisy. Ini rumah Ratu Daisy. Ini dia orangnya. Ini orang asli macam mana? Try. Cantik sikit bunyi dia. Dung dung tai. Dung dung dung. Tu makin tinggi tu habis kaki betis kena tu. Entah. So yang sebelah rumah Melayu. Biasalah kan. Itu rumah Melayu biasa lah. Macam Minangkabau. Kereta jom. Sekarang ketawa lagi orang dia. Orang dia tengok ketawa senyum je. Orang dia ketawa pasal lagu dia kan. Macam mana dia jadi lagu tu pula? Okey. Ini apa? Siapa lah? Namanya tempat dah tutup guys, tak boleh masuk atas sebab-sebab tertutup. Atas. Bismillah. Tutup. Kunci tadi. Kunci tertinggal lah. Kunci kena tanya Wak Noh. Kunci minta Ratu Daisy hantar kunci. Kereta. Minta Ratu Daisy hantar kunci. Okey, alhamdulillah. Okey guys, ini ada rumah orang Melanau guys Macam you terlupa jenis sos kan, ambil jenis sos lama. Itu tangga kat kecil tu. AG Sarawak, AG Singapore bergabung. Cuma tak dapat hadir untuk dalam sini adalah daripada Night Squad atas sebab tertentu. So orang ni semua berada di luar. Yang tak dapat kami nak apa? Inilah kata orang ada sebab-sebab tertentu. Tak ada maklum diumumkan. Kita bersama Night Squad sebenarnya, tapi ada sebab-sebab tertentu kerana kenapa Night Squad tak dapat hadir bersama kita untuk masuk ke dalam sini.
Tapi kehadiran kami di sini untuk ulang tahun LUMP yang ke-8, kami bersama Sarawak daripada SG dan juga GB. So kita 3 Nusantara bergabung di Sarawak dan Pengira Ahmadi sebagai kru leader di Sarawak menjadi host. Dia play apa besar? Bali masih ada tahu orang makan orang. Dia play Abi Warok You dekat China. Lagu Bulu tadi ya. Oh, siapa yang main? Tadi Ini ada rumah Melayu, so kita tak payah masuk. Rumah Melayu yang ada di sana sama seperti rumah Melayu yang ada di Semenanjung. Seperti mana rumah dulu semua bawah, rumah kolong ni adalah kolong lapang, rumah di atas sebab-sebab tertentu. Apa dia? Okey. So Ipin versi perempuan. So Ipin versi perempuan. 2, 3. Hai. Kita ada sekecil Tu view gunung tu. TV gunung. Ani. 3. Ani. Eh, Ambil gambar view tu. View gunung ah. Adik, sini. 3. Jap. Tekan. ni gunung agak cantik. Adik sini. Sibuklah dia ni kepala. Oi, Syam Oh, lebuah. Kan dah kena. Marah lagi juga, marah lagi. Itu adalah kawasan luar guys, kawasan kapak sana. Dan ujung sana adalah seperti tasik, ada tepian pantai. So ini adalah tasik yang dikelilingi oleh tapak warisan ataupun bangsa-bangsa etnik yang ada di Sarawak. Permulaan kita adalah di atas sana, di mana kita bermula dengan laluan jambatan Buloh tu. Kita pergi ke rumah 1, 2, 3, rumah yang tinggi tadi ke atas tu. Kita pusing rumah Melanau di sini dan kita berada di sini. Ini adalah setiap etnik yang ada di dalam Sarawak yang disatukan dalam satu tempat, tapak warisan budaya Sarawak. Ini adalah satu galeri budaya lah untuk Sarawak, di mana kalau ada pelancong-pelancong nak ingin tahu tentang Sarawak, ada budaya dan sebagainya, inilah salah satu tempatnya. Sesi bergambar. Apa dia? Family dulu nak family mana abang Ijaz? Tak apa. Masuk je dulu. Dia orang tak ada biar. Dia masuk. Dia orang tak ada biar. Dia dengan ni. Okey. Oh, tu tengah live lah. Pimit. Semua siapa masuk? Di sini kode pijak tapak. Tu. 1, 2, 3, 4, 5, Macam Sultan Melaka. 6, 7, 8, 9, 10. Kita pula. Tu macam mana? Baby. Baby. Okey. Sini kapal. Tadi dah banyak sedang ni. Tak cukup ke? Berapa banyak kan nak? Bukan. Singapura. Pulang balik. Abang Ijal. Abang Ijal. Tak ada, dia orang dah jauh. Dia jauh Dia dah kentut tadi dia lari. panggil dah sekali lah. Singapura dulu. Sekejap, tukar isi dulu. Tukar isi dulu. Tukar isi. Tu. 2. Mana? Tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, Okey, lagi satu. 10. Ni kalau ambil. Lagi satu pula. Alamak. Ada budak Singapura. Ada budak Singapura. Jadi perempuan dalam, lelaki luar. Sini lah. Alah. Adik, tepi sikit adik. Tukar gini pula. Kasih tempat tinggi pula. Terbalance. 8, 7, Yang ganjil lah. 6, 8, 7. 5, 4, Tepi adik. Tengok adik. 3, Tengok kalah.
2, 1. Sian dia. Itulah. Okey, Dia nak tolong. ikut Tolong saya. kita berdua pula. Okey, kita jangan kita berpindah. Kita berpindah tangan. Kejap guys, berpindah tangan. Kita berpindah. Jangan senang naik, jangan naik. Sekejap guys. Tangan bawah sikit. Kaki kita gini ni. Hello brother, belakang sikit boleh? Hello brother, belakang sikit boleh? Jangan lupa claim. Alamak, dia ni kacau ah. Kepala nampak ah. Kepala nampak ah. Jap belum. Piwi, sana piwi, kepala nampak. Baru nak berdua-duaan. Dah belum? Dah belum? 1 2. Kau kacau lagi, macam mana aku nak habiskan 3? 1 Tak nampak tu. 2. Piwi kacau sana. 1 2 3 4 5 7 9 10. Dah. Saya siapa ni? Tak boleh. Tuan. Aku tak tahu picit tak picit. Ada kat handphone ada. Tak apa, dekat handphone ada. Dekat handphone banyak. Handphone banyak. Banyak handphone ada. Tak ada. Ada ke tak ada? Jap. Telefon lain ada. Alah, dalam live ni berekod nanti, jangan risau. Tak sama. Tak sama. Ada tak ada? Tak ada tak apa, dia dalam ni boleh cari. Ada tak ada? Hey! Korang tengok Ipen. Dia ambil gambar tapi gambar tak ambil. Nasib baik pengiran cakap ada. Nasib baik pengiran cakap pada dia ada. Kan dia ada 2 puteri Gunung Santubong. Kisah dia. Apa dia Mami? Cuba terangkan lagi sekali. Ni ada, tengok ada muka. Macam is muka. side View, Okey. side view. Side view muka, leher, badan. Dia ada Ni ni. puteri, Ni puteri Santubong lah. Okay guys, ini adalah muka dia, bentuk muka. Tapi mami dia kot ada ni. Dia bentuk muka. Lelaki tak? Dan ini adalah bentuk badan dia. Perempuan kalau lelaki dia mesti So ada. ini adalah bonjol yang tu. dikatakan Puteri Sanutubong. So Tu dagu dia. so itulah yang dikatakan Mulut oleh dia, orang Sarawak sendiri ya. macam, Bentuk yang ada di Gunung mulut dia Sanutubong macam dia. tengangan. Ini adalah puteri, bentuk muka puteri. Ni Gunung Santubong. Mata dia, Kisah 2 puteri kalau tak silap. rambut dia bergaduh. kepala, Lepas tu hidung dan mulut. Ini adalah dagu dia, apa? leher dan badan dia. Ini yang dikatakan Puteri Sanutubong. Itulah kisah sejarah Puteri Sanutubong yang diterangkan oleh orang Sarawak sendiri. Itulah perut dia tu. Come on Hafiz, Waalaikumsalam Hafiz. Kalau hijau tu Puteri Sultan ke? Boleh lah. Kalau oren dia Puteri Piwit. Hafiz. Babe, Assalamualaikum. Okay, ni rumah Cina di penghujung untuk kaum Katolik yang kedua besar di Sarawak, kaum Katolik Cina. Inilah kaum rumah dorang asal di Sarawak. So itulah yang ada di sini. So lagi sekali, inilah Gunung Sanutubong yang ada di Sarawak dan kisah-kisah misteri di sebalik gunung ni yang berbentuk seperti muka, badan puteri tersebut. Okay, you okay? Batal tadi don't walk so fast alone. Panggilan saya ambil gambar. Yelah tadi. Tempat mana? Ha? Oh yang tadi tu. Betul, sudah tu ikut je. Okay.
Mana kita nak pergi, kita ikut pinggiran. Ada kehausan ni, haus. Tempat dia tak basah guys, tapi kalau untuk satu tapak tu, kalau kita tengok betul-betul hayati sejarahnya, mungkin satu rumah tu, kalau kalau satu rumah tu kalau betul-betul kita hayati satu persatu, kita telitikan, ambil dengan 1.5 jam 40 minit ni. Lebih kurang lah. Lepas tu nak turun dari rumah, naik rumah dia lagi. Rumah kalau rendah-rendah tak apa. Tu lah, semua tinggi-tinggi je. Okay Hafiz, boleh. Thank you for passing by. Ini sahaja buat live untuk tunjuk tapak warisan Sarawak ni. Sementara kita di sini, kita nak pergi keseluruhan Sarawak tak boleh. So inilah yang boleh kita lakukan setakat mana yang mampu untuk kita. Inilah trip pertama untuk SG dan juga JB hadir di Sarawak sempena ulang tahun yang ke-8 kita. Setelah sekian lama kita buat di JB je, so ni kali kita turun ke Sarawak pula bersama tetamu-tamu kita, tapi tak dapat hadir di dalam kawasan sini. Diorang berada di luar kawasan, di luar tapak warisan ni, iaitu daripada Night Squad. So nanti kita akan bertemu dengan diorang nanti, insyaAllah. Diorang berada di kawasan, apa kau terang? Di kawasan Tasik, Tarian Iban. Okay guys, cukup. Okay guys. konsert budaya ada di dalam sini. Target yang disumpit guys Ni target yang disumpit dan yang menyumpit dari sana. Tak kena guys. Dia cakap dia miss. Dia cakap dia miss guys. So kawan dia menunjukkan cara. Jangan selalu tengok aku pula. Kalau sumpit kat aku kat sini kan habis aku. Okay, jangan main guys. Sumpit itu kalau ikutkan dia beracun guys. Try tu ipit, try sumpit. Ipit sumpit dah lain tu apa. Apa kira Anos? Miss juga tak kena. Tengok. Guys, itu adalah sumpit daripada Sarawak.